A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, dan nikmat paling besar kita, nikmat iman dan Islam. Sama-sama kita jaga dua nikmat ini sehingga akhir hidup kita atas dunia ni. Dan dengan iman dan Islam inilah kita akan masuk kubur, bangkit di padang mahsyar, dan seterusnya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sesekali kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Tu harayak kita supaya kita jaga molek lah tu iman kita tu. Seterusnya selawat dan salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan baginda mengakui kita ni umat dia, dan kita layak mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak. Seterusnya kita niat iktikaf bagi yang tak ingat nak niat iktikaf. Dan seterusnya kita penuhi ruang masa yang ada ni untuk kita dengar pesanan daripada kitab Tazkirah karangan Ayah D. Sekam. Kitab yang membicarakan perjalanan hidup kita bermula sebelum kelahiran, kemudian lahir kita ke dunia, membesar sehingga sekarang, membesar menua, besar, lepas tu tua lah pula, dan sehingga sekarang, sehingga kita di umur masing-masing, umur 50, umur 60, umur 70. Dan juga cerita lepas kita hidup. Lepas hidup tu mati lah. Tu lepas hidup. Mati masuk kubur. Lepas cerita juga bangkit daripada kubur. Begitulah perjalanan hidup kita. Dia cerita balik kita supaya kita ingat dengan keadaan kita ni, manusia ni jenis lupa. Kalau tidak diperingat, dia lupa. Maka diperingatkan. Kalau atas masjid, dia tulis depan nawaitul i'tikaf. Nak peringat. Nak peringat. Bukan kita tak tahu. Kebanyakan kita ni tahu, tapi kita tak ingat. Kita tertengok di dinding, oh nawaitul i'tikaf, kita pun niat. Ataupun dia tulis di atas, biasanya masjid, doa masuk masjid. Sebab kita tak ingat. Kita pun tertengok, kita pun baca. Jadi peringatan itu perlu sama-sama.
Tak ada orang tak perlu. Nama manusia tak perlu. Walaupun dia sendiri tu kita panggil dia orang alim sendiri pun, dia juga perlu peringatan. Apatah lagi kita semua ni, hamba duduk depan ni, hamba baca kitab. Bukan kitab hamba karang, kitab orang lain. Lah ni kitab ayah dia. Baca tu jadi peringatan untuk diri kita juga. Gitu. Baik. Kita duduk ni di penutup dia. Selepas dia cerita semua tu, kemudian dia kata qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dia kata maka di sini bila kawan-kawan kita yang telah sedar dan mengetahui dah hal-hal susah itu, berjumpa dan berkenal-kenal dengan orang buta atau sebagainya, hendaklah menasihatkan dan mengajarkan mereka itu kepada jalan-jalan yang baik, iaitu kepada belajar hukum-hukum agama dan semaya jemaah dan sebagainya. Gapo dia royak? Dia kata kawan-kawan kita hak telah sedar, kita semualah. Kita hak sedar dah ni. Ada hak sedar tu lagu mana? Sedar daripada dulu salah, dulu tak mari masjid, lah ni mari masjid. Sedar. Dulu tak semaya, lah ni semaya. Dulu semaya catuk sore lah. Macam siap. Lah ni dak lah dia mari masjid. Tak sedap sore ni, sedap sore, sedap syarah lagu tu. Meta dah. Sudah selalu meta dah. Lah ni dak dah. Dulu malah belajar, lah ni rajin dah belajar agama. Tu telah sedar tu. Dulu berhijudi. Lah ni dak dah. Maksudnya tu orang sedar. Orang yang berhijrah, berubah, sedar lah tu. Banyak jenis sedar ni. Ada. Orang kita kata orang ni mari masjid sok modah, mayat dah. Lagu mana perubahan dia? Perubahan dia mayat khusyuk. Dulu semaya juga. Ada. Tapi khusyuk tu kurang. Lalu dia sedar. Tak boleh mayat sekadar semaya. Dia tambah lagi kekhusyukan. Kekhusyukan tu benarnya dia boleh dengan belajar lah. So je. Belajar erti semaya tu. Ada. Tahu baca dalam semaya tu. Royak bergapo. Kita baca Rabbi Fili tu. Kita tahu makna dia. Berilah keampunan bagi aku. Rabbi Fili warhamni, rahmatilah aku. Tak tahu semua pun, tahu. Patut dua. Nak tahu semua jak Allahu Akbar hingga wisalah tu mungkin susah sikit. Kecuali orang yang dia memang ngaji agama dah. Tu pun boleh, semua boleh. Tapi kita ambil kata baca yang orang panggil mudah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tak ada lah hak lain. Bila kita kata Allah Maha Besar lah, tak ada hak lebih pada Allah. Kita sendiri tak lebih,
Benda lain pun tak lebih, Allah lebih. Ada kita tengok orang kaya, Allah Maha kaya. Kita tengok orang ada kuasa, Allah Maha berkuasa. Orang bijak, Allah Maha bijak. Allahu Akbar. Ada Allah Maha besar. Tak ada benda lain yang lebih penting. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tak ada lah orang lain bisa di alam ni. Iyyaka na'budu, hanya kepada kamu aku sembah, kami sembah, kami buat ibadat hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada kamu kami minta tolong. Tak minta tolong dengan orang lain. Ada. Walaupun kita pergi kat orang juga, pergi kat Tok Ngulu, ada, pergi kat Tok Email minta tolong, pergi kat wakil rakyat, pergi kat tu kat ni berapa, tu wasilah. Ada wasilah nak siapa kau benda kita nak tu. Tapi Allah, ya Allah, mintalah permudahkanlah urusan pada hari ni. Kita pergi je poti email. Mudah sungguh. Pergi tu email ada rumah. Minta nak cok, orang dia cok. Ada, tidak kata minta nak cok, Allah cok duk masjid Kita pergi rumah. Ada. Ikutlah lagu mana tu. Tapi dengan Allah Ta'ala kita minta tolong. Orang lain tu orang wasilah untuk siapa ke benda tu. Nak belajar pun minta tolong dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kefahaman. Minta Allah Ta'ala beri faham. Lepas tu kita belajar. Belajar tu dengan orang, memang orang lah mengajar kita ni. Tapi nak kefahaman tu. Kefahaman sebagaimana yang Allah Ta'ala nak. Kita kena doa juga. Maka dia kata sini, kawan-kawan kita yang telah sedar dan tahu dah susah, susah. Ada jumpa dan kenal dengan orang-orang yang buta. Ada jumpa dan kenal orang-orang hak buta. Hak buta ni hak tak sedar. Orang-orang buta sini ni orang-orang yang tak sedar. Masih lagi duk lala dengan keduniaan dia. Orang mana tak mari sejik, tak mari-mari. Tak kira rumah dekat, rumah jauh. Ada. Kita orang jemaah atas ni pun ada hak jauh. Jauh melangkaui berapa rumah ni mari masjid. Ada orang nak, dia mari. Dia orang taksir. Ada. Tak mari. Dekat dah rumah. Jadi dia kata, kita hak telah sedar dah ni, tahu dah perjalanan hidup kita daripada sebelum lahir sehingga kon syurga neraka nu, kita hak sedar ni, jumpa dah kenal dengan orang-orang hak buta atau sebagainya. Orang-orang buta ni orang tak sedar lagi, hendaklah menasihatkan. Dah kita kena beri nasihat. Ad-dinun nasihah. Nak nasihat, kita kena beri nasihat. Dia kata hendaklah menasihatkan. Kita kena beri nasihat. Tapi nak nasihat tu payah juga. Walaupun royak sini senang, hendaklah beri nasihat. Nak beroyak tu. Nak beroyak lagu mana? Nak beroyak orang tak semaya, nak suruh semaya. Ada. Payah juga. Royak tak kecek lah. Baloh lah. Jadi dia kata kita hak jumpa dah hak kenal-kenal. Kenal-kenal dengan orang-orang buta ni, orang-orang tak sedar. Kita pilih orang ni lah dulu. Orang panggil tu, orang panggil buat sekadar kemampuan.
ikut kemampuan kita. Kita misal kata dengan orang ni kita boleh masuk, tak apa aku boleh royak kalau dia ni. Orang ni boleh wi. Orang lain tak boleh. Ya ada orang-orang kan pesi-pesi kita ni. Kalau dia ni aku tak boleh royak dengan dia ni. Dia ni kalau royak, oh dia marah pula kat aku nak marah pula dia. Tak boleh. Kalau demo tak apa. Demo royak gapo pun, lepas tu dia royak demo gapo pun demo. Tak apa demo, dia kata gapo demo. Kau tak boleh. Jenis orang pula. Ataupun kalau kita royak dia, tak boleh. Takutnya dia jenis bekir, jenis pongok. Yang tapak ke dia. Kau tak boleh. Demo boleh kot. Orang menasihatkan dan mengajakkan mereka itu, mereka orang buta, orang tak sedar tu, kepada jalan-jalan yang baik. Ajak kepada jalan yang baik. Ni bijaksana kita lah, kebijakan kita. Uslub dakwah. Cara dakwah lagu mana. Bila-bila nak mari dekat lalu kat depan rumah, tegur. Gitu jelah. Nak ajak mari sembahyang lalu bukan dia. Tegur dulu. Nampak dia duk basuh kereta ikut pandai lah. Ada orang dia marah juga buat gapo tu. Tak tengok aku duk basuh kereta, tanya lagi. Kita tanya buat gapo tu. Tu pandai-pandai lah. Tengok, nampak kelak molek kereta. Guna sabun gapo tu. Lagi tu lain. Basuh kita tahu dah dia basuh. Guna pun cuci jenis gapo dia tu. Beli mana gitu dulu. Nak buat modal ke? Lepas tu mungkin dia tanya lagi mana? Nak pergi masjid. Pergi masjid. Kita royak nak pergi masjid. Kita tak ajak dia nak pergi masjid. Kita royak. Tapi niat kita tu nak suruh dia bunyi kita pergi masjid. Moga-moga terbuka hati. Berasa nak pergi masjid, berasa ugah masa ni dia berasa kereta lagi. Dia nak suruh rasa gitu. Dia rasa kedok supaya kita nak, tak tahu. Mana kita tahu ya. Cuma niat kita. Tapi orang kata lambat lah gitu. Memang lah. Pada kita tahu gapo-gapo tu. Memang lambat. Kadang-kadang tak suruh gapo pun. Tak malu gapo pun dia. Kita pergi. Itu hari pertama. Hari kedua mungkin tak jumpa dah. Tak ada. Tak klik iman. Hari-hari lain pun tak. Jumpa pula. Ikutlah lagu mana pun. Kadang-kadang orang ni ada orang dia nak bertanya. Dia nak tanya, dia nak belajar, cuma dia tak baik dengan siapa-siapa. Dia baik dengan orang serupa dia berlaku. Sama-sama tak erti. Dia nak tanya, okey. Tanya siapa dia rugah. Dia kita biasa baik gitu kan. Mungkin satu hari nanti nak tanyalah sikit. Biar terbuka gitu. Ikut dia nak tanya ke dia pasal semaya ke, pasal gapo ke. Dia boleh ada percayaan dah kita. Walaupun dia tu orang yang orang panggil orang yang banyak hanyut, tidak sedar banyak benda. Tapi dah kita ada baik dengan dia, kecek dengan dia. Kita tak ikut dia, kita kecek panggil. Buka lalu buka jalan. Lama-lama kalau dia nak tanya pun, kita lah dia tanyanya. Dia tu Pak Mak tu biasa dah kecek dengan dia. Aku nak tanya dia dah nak tanya. Bermula dengan bertanya. Bolehlah kita royak. Macam-macam lah, macam-macam passing. Ada orang. Kita lah tahu hal dia, orang ni lagu mana, orang tu lagu mana. Tapi dia royaknya kalau boleh kita lah kena nasihat dan ajak ke jalan yang baik. Lagu mana jalan baik? Iaitu kepada belajar hukum-hukum agama. Nak belajar bab-bab hukum.
nak boleh ke mari masjid. Dah mai masjid, nak mai masjid kerana semaya tak reti. Ataupun dia tahu semaya, tahu lah gitu lah. Tahu, tak tahu gapo tapi tahu semaya. Dan dia muda nak belajar. Kita lah yang belajar. Antara kurang-kurangnya ada orang panggil usaha daripada kita. Walaupun kita kata dulu kecek ngaku, dan ni belajar dengan orang lain. Tak apa dah. Dia belajar dengan orang lain, tak belajar dengan kita. Yang kita tanya orang lain. Tak apa juga. Nyok-nyok dia bertanya, belajar pasal-pasal hukum-hukum agama. Berasa dosa. Dia berasa dia ni dosa. Ikutlah dosa tak semaya, dosa judi, dosa gotu, dosa gon. Kita ke manusia, kita ada berasa. Satu tahap kita akan ada berasa. Kita dulu bila kita berasa tak boleh we tak semaya. Kita berasa begitu bila. Tak sida we judi. Tak sida we khianat orang, tak sida gotu, tak sida gon. Bila kita berasa begitu, akhirnya kita tinggal kan. Kita daripada tak semaya jadi semaya. Jadi semaya hak jenis orang panggil semaya aja. Kita mendalami lagi bab semaya. Sapalah kita ke tahap lain ni. Dan semaya jemaah. Belajar hukum-hukum agama dan semaya jemaah dan sebagainya. Dia tak tinggal sebab semaya. Tu royak. Sebab dia mula situ juga. Semaya kan tiada agama. Semaya tu tiada agama. Nak buat lain kena kemah dengan semaya juga. Kalau hak lain buat semaya bedok tak jadi apa. Ya juga dia sebut hak lain tu dan sebagainya. Hukum-hukum agama dan semaya jemaah dan sebagainya. Sebagainya tu ada lagi lah, banyak lagi. Tapi pacok dengan semaya tu. Dan orang hak semaya ni, kalau kita nak royak bab hukum-hukum agama hak lain pun, ia lebih mudah terima. Sebab dia orang semaya. Kalau dia buat benda tak kena pun, kalau kita nak pergi royak dia mudah. Ni kalau dia pun tak semaya kita nak pergi royak gini dosa, gitu dosa, tak ada payah. Hanya saya pak ke dia pun. Sebab dia ni orang tak semaya. Tapi kalau orang jenis semaya, ada dia salah, dia buat tak kena, kau gapo, kau kita pergi dengan cara molek, dia dengar kita. Dia ubah kodok belum tentu tapi dia boleh dengar. Sebab dia orang semaya. Orang tak semaya tak dengar dulu. Pergi balik royak gapo kat aku, yang ambat kita pula. Dia ni tak semaya. Apa tu kita kena royak tu? Supaya merasai mereka itu akan kesenangan di belakang hari kelak. Supaya dia rasa senang belakang hari. Belakang hari ni hari lepas kita matilah. So senang juga kita hak sedar dah, kita taubat dah, kita beristighfar, kita selawat, kita berzikir, kita belajar agama, duk muhasabah diri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Allah Ghafurur Rahim, bersifat Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita kena yakinlah dengan ayat tu. Kita dosa banyak mana pun Allah Ta'ala ni antara nama dia ni Ghafur, Maha Pengampun. Maha Pengampun ni dia ampunkan segala dosa-dosa hamba. Tak kira lah besar mana, banyak mana dosa seorang hamba tu, dia ampun. Tapi kita kena minta lah. Jangan kita kata Allah Ta'ala Maha Pengampun, tak minta pun dia ampun. Dok kita pun kena nak. Kita perlu kita nak, kita bertaubat, kita beristighfar, doa memohon keampunan. Biar kita betul-betul nak. Allah Ta'ala ampun.
Tak kira dosa banyak mana. Tak boleh, tak ada istilah kita kata dosa banyak doa dah. Dah. Dia banyak doa ni kat tak boleh tu. Dah. Nak ampun lagu mana dosa banyak doa. Allah Taala Maha Pengampun. Kita diri banyak dosa, kita mohon ampun supaya senang di hari kemudian, merasai kesenangan di belakang hari kelak. Di belakang hari kemudian. Jadi kita pun nak orang lagi ni pun, orang-orang masih lagi duduk dalam dunia maksiat, dunia derhaka kepada Allah Taala ni, kita nak ajak dia belajar bertaubat supaya dia pun senang juga di belakang hari. Kita nak tu. Bukan kita saja ikut muah dak. Kita nak juga dia pun. Kita pun yang jadi senang ni sebab orang dulu dia beroyak sama. Orang-orang dulu daripada kita kan. Nya kita jumpa lah orang tu suruh semaya, orang ni suruh semaya, orang tu marah kita curi, kita gelak orang berapa dia marah. Dia marah tu sebab dosa. Dengan dia marah tu kita berubah. Kita berubah. Lah kita buat orang lain pula. Hak budak-budak bolehlah marah, budak-budak kan. Orang tak kena kita marah. Kita banyak kena marah juga tu. Mata kita tu. Orang tua, cara orang tua pula. Ada cara dia lah. Pandai-pandailah cara tu. Orang kita tua juga. Cara nak nyapa, nak suruh sapa, dakwah tu. Janganlah sekali-kali dipelorongkan kepada kejahatan. Ajak buat baik, nasihat supaya buat baik. Jangan duk pelorong kepada kejahatan. Kita pelorong, kita buka jalan. Jangan gitu juga. Janganlah sekali-kali dipelorongkan kepada kejahatan. Ajar orang curi. Ajar cara lagu mana nak buka pintu kereta. Tanpa kunci boleh buat gini. Jangan. Nyesal tak sudah kita tu. Kita ajar orang. Walaupun kita taubat dah. Taubat kita tahu Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha menerima taubat, Tawwab. Maha menerima taubat. Tapi dalam keadaan gitu, kalau kita buat turun jenis benda hak orang kita ajar orang ajar orang lain pula, orang tu ajar pula berpanjangnya gitu. Kita duk mikir tu jadi. Duk mikir aku dulu ajar kakak loloh tu cara buka pintu kereta. Pas dia jadi jahat lagi lah ni. Kita baik dah. Dia duk cari makan dengan ilmu yang kita ajar dulu. Dia bukan setakat dia je. Ajar lagi, ada lagi anak buah dia. Kita taubat dah. Duk main teringat begitu. Allah beratlah lagu mana lah. Aku ayat dah kau tolong. Tak berhenti-berhenti lagi. Dah. Tak insah-insah lagi dia duk guna ilmu aku. Ilmu jahat aku dulu aku ajar dia. Tapi kita tetap kena taubat. Kena orang panggil mengadu pada Allah. Akulah ajar dia dulu. Ya Allah, bukalah pintu hati dia, biar dia berhenti. Dah, bola dia guna ilmu aku tu untuk dia cari makan dengan cara lagu tu. Ngadu. Kuk Melayu lah. Kita semaya jemaah, kita baca doa tu, baca kita mengamin tu, hak tu. Iyalah mengaminkan juga. Lepas tu masa mana kita nak doa kita sendiri hak ni. Sama ada kita nak doa sendiri masa tu ataupun kita lepas kita membayar sunat. Membayar sunat kita berdoa ikut atau masa tu kita lah tu. Kita sorang kan. Ataupun bangun tengah malam.
Kita ni apabila umur naik banyak 50, 60 kan. Kan kita jadi bangun tengah malam kan. Bangun nak kecing panggil. Ada. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kita kata orang tu nyakit. Cimani, bangun 3 malam 4 kali. Semalam tu 4 kali kecing. Yalah. 4 kali sekali kau. Tapi biasanya kita jadi sedar untuk bangun. Kurang-kurangnya bangun kecil sekali. Hak nyakit tu nyakit lah. Tapi sebenarnya kalau tengok kebaikan, Allah Ta'ala nak suruh aku maya tahajud. Tu kan mikir gitu. Kecil tu kecil lah. Jangan gitu. Oh, bangunlah kecil tu. Dah. Tu ambil air semaya. Ada. Masa tengah malam kan. 3, 4. Boleh ngoyak. Ada. Semaya molek khusyuk, molek doa, munajat, molek kepada Allah Ta'ala. Ada. Benarnya apa kalau kita tengok kok baik, Allah Ta'ala nak suruh aku maya malam. Ada bermunajat dengan dia. Bukan bang kucing, lepas tu tidur pula. Tok negara pun pejar juga. Ada nak suruh negara. Tok negara, bunyi orang biasa subuh, negara juga. Ada. Jadi mudah pula tidur. Ada. Tahajud tu tahajud lah, tapi jangan subuh. Marilah subuh tu pula. Kita tahajud tak mari subuh. Tak sih juga. Ada. Mana-mana kita lah. Tak sedua banyak lah. Kalau tak gerak lah. 2 rakaat ada. Daripada tak buat 2. Orang biasa dah tak apa, you nak berapa pun. Nak start, kita nak start. Kalau kita payah dah kan. Nak start, tak sedar start banyak lah. Start dengan 2 rakaat. Ada biasa 2 tu tak apa dah lah. Nak buat orang banyak pun. Jadi dia kata jangan hidup pelorong kepada kejahatan. Ajar curi, ajar macam-macam lah. Benar-benar jahat. Maka nyanyo mereka itu kemudian daripada sudah nyanyo. Nyanyo mereka itu. Mereka orang yang kita pelorong dia kepada kejahatan tu. Kemudian daripada sudah nyanyo. Nyanyo selepas kena nyanyo. Lagu mana? Nyanyo atas dunia ni nyanyo dah. Tak tahu gapo satu hidup dia. Matlamat hidup dia, dia hidup dia untuk gapo dia, tak tahu gapo-gapo. Lepas tu nyanyo pula di hari akhirat. Itu maksudnya nyanyo kemudian daripada sudah nyanyo. Nyanyolah kalau kita duk peloro dia kepada kejahatan tak. Ya dah. Nyanyo di dunia ni lagi nyanyo. Kalau kena igak, dah. Oh kena timbuk kat orang. Kena go tu kena go ni. Nyanyo juga kalau mati lah keadaan gitu. Dan nyanyo juga orang yang pelorong kepada kejahatan itu. Nyanyo juga. Orang hok pelorong, orang hok jaja tu nyanyo juga. Ada nyanyo. Dia jaja, ajar jahat. Jahat. Orang tu buat jahat kerana dia pun dosa. Dosa juga. Misalnya nyanyi juga orang yang pelorong kepada kejahatan itu kerana membuat sebab dan menunjukkan yang lain bagi kejahatan itu kejahatan juga. Ajar orang buat jahat juga. Dia tak buat, dia ajar. Kalau dia buat tu sama telah dah. Dia ajar orang pula. Jadi orang dia buat dengan ilmu dia tu jahat juga. Seperti juga membuat sebab dan menunjukkan yang lain bagi kebajikan itu
kebajikan juga. Supalah kita ajar orang buat baik, orang pun buat baik. Kita ajar orang buat baik tu kebaikan juga. Orang buat baik, kita ajar orang buat baik, dia buat dengan ilmu kita. Dia buat dengan ilmu kalau kita ajar saat ni. Dia buat, kita boleh pahala. Orang jahat lah gitu juga. Ajar jahat, benda dia orang jahat tu buat dengan ilmu kita ajar, boleh dosa juga. Padahal kalau kita pernah buat begitu dulu, kita tak kena taubat. Kena taubat, kena nyesal, kena minta dengan Allah Ta'ala, minta dengan sungguh-sungguh, minta Allah Ta'ala ampunkan kita, dan juga minta Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada orang yang kita ajar tu supaya dia berhenti. Kita royak dah tak dengar kata. Minta dengan Allah Ta'ala pula. Kita royak dah bola muda guna ilmu aku ajar dulu untuk curi. Dia guna juga tak dengar dah, dia nampak berjaya semua ni. Minta juga dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala beri petunjuk kita, beri juga petunjuk kepada orang yang kita ajar tu. Kemudian pesanan yang akhir sekali di dalam risalah ini. Sekali baca lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nusina wa barik hayatana fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت